Okay, zakat Puan Irwani, zakat ni mudah je, cukup 85 gram emas, total up 85 gram, tak bergerak. Baki minimum setahun ada 85 gram, darat 2.5% je. Cara saya mudah je. Waktu saya nak bayar zakat setahun sekali tu, saya akan kira ada berapa gram emas. Lepas tu saya darat 2.5%. Okay. Okay. Ada yang tanya, saya tak nak simpan emas fizikal, nak simpan dekat Public Gold. Ada cas simpanan? Tak ada Kalau simpan dalam akaun emas Gap, tak ada charge Puan Shiliza. Puan Shiliza tak ada charge dalam ni, tak ada. Dia tak ada apa-apa charge. Jadi siapa tak ready boleh letak emas tu dalam akaun emas Gap dulu. Dah ready baru keluarkan. Macam student tadi. Student menabung emas, mungkin dia tak ready nak simpan emas fizikal. Okay, biarkan dalam akaun tu dulu. Puan Nur Hayati, untuk dana persaraan keluarkan gold bar 250 gram sekeping. Okey ke? Macam ni Puan Nur Hayati. Tengok macam mana Puan nak gunakan emas tu. Kalau 250 gram sekeping, bagus. Cuma bila nak pakai duit, nanti kena jual sekeping. Kalau Puan Yati nak guna untuk persaraan suatu hari nanti, nak jual sikit-sikit, saya suggest keluarkan item kecil-kecil ni. Item gold bar besar-besar ni memang best lah, aura dia lagi kuat. Okay. Tapi kalau Puan Yati ada emas 5 kilo, saya suggest lah, boleh lah keluarkan gold bar 250 gram. Tapi kalau hanya 250 gram, yang value dia dalam 100,000, saya saja pecah lah. Pecah. Boleh keluarkan 50 gram banyak keping, atau 10 gram banyak keping, atau 20 gram banyak keping. Supaya kita bila nak pakai duit, boleh jual sikit-sikit. Nak pakai duit, contoh nak pakai 4,000, 3,000 lah. Ini dalam 4,000 sekeping ni, gold bar 10 gram. Pergi pajak, ataupun jual yang 10 gram ni. Nak pakai 3,000 kan. Persaraan ni mungkin lah nak pakai sikit-sikit, nak jual sikit-sikit. Katakanlah nak pakai 3,000 setiap bulan. 250 gram tu, kita tak nak pakai seketul, nak pakai sikit-sikit, 3,000 sebulan. Sebulan jual lah sekeping. Sebulan jual lah sekeping. Untuk persaraan akan datang. Okay, saya suggest item yang kecil-kecil macam ni lah. Nak pakai jual. Yang tak nak pakai lagi, jangan jual dulu. Kalau kita jual tapi kita tak nak pakai duit tu, kita downgrade. Okay, downgrade daripada aset yang mahal macam ni kepada aset yang murah. Okay.